Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati. Berdirinya saya di sini bukan untuk bersandiwara atau bersukaria, namun untuk menyampaikan cerita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Irdina Maizahin binti Akili. Saya merupakan pelajar dari tingkatan 4 proaktif. Pada hari ini, saya akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Laga Pujangga. Novel Laga Pujangga ini merupakan karya fiksi oleh Osman Din yang diterbitkan oleh Jiwa. Cetakan pertamanya adalah pada tahun 2023. Buku ini mengandungi sebanyak 446 bilangan muka surat. Dalam Laga Pujangga, kisah ini berpusat pada Adwa, seorang pemuda yang kehidupannya berubah secara drastik selepas kehilangan ibunya, Teja Ratna, seorang legenda dalam dunia pantun yang bukan sekadar seni sastra tetapi senjata dalam pertempuran. Teja Ratna bukan sekadar seorang pujangga biasa. Beliau adalah seorang pejuang pantun yang pernah mengharumkan nama keluarga dalam Liga Laga Pujangga, kejohanan paling berprestij di mana seni pantun digunakan sebagai senjata. Namun, ketika berada di puncak kejayaan, ibunya hilang secara misteri sebelum perlawanan terakhirnya. Kehilangannya bukan sekadar meragut kasih sayang seorang ibu daripada Adwa, tetapi turut membawa kehinaan kepada keluarganya. Masyarakat mula menyebarkan pelbagai fitnah, menuduh Teja Ratna sebagai pengecut yang lari daripada perlawanan atau lebih teruk lagi, mengkhianati seni pantun yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa. Bapa Adwa yang tidak mampu menanggung beban jemuhan akhirnya memilih untuk menyisihkan diri, hidup dalam bayang-bayang dan membiarkan Adwa menentukan nasibnya sendiri. Sejak kejadian itu, Adwa dahulunya berbakat dalam seni pantun memilih untuk menjauhkan diri daripada dunia tersebut. Baginya, pantun bukan lagi sebuah kebanggaan tetapi hanya membawa penderitaan. Namun, selepas bertahun-tahun cuba melupakan kisah silam, satu peristiwa tragis mengubah segalanya. Sahabat baik Adwa ditemui mati dalam keadaan yang mencurigakan. Di sampingnya, terdapat sehelai kertas dengan bait-bait pantun misteri yang seolah-olah menyampaikan mesej tersembunyi. Adwa mula menyedari bahawa kematian sahabatnya bukan satu kebetulan. Mesej pantun yang ditinggalkan itu merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan Liga Laga Pujangga dan ibunya, Teja Ratna. Perasaan ingin tahu dan dendam yang terpendam sekian lama kembali menyala. Dia perlu mencari kebenaran. Dalam usahanya untuk merungkai misteri kehilangan ibunya dan kematian sahabatnya, Adwa mengambil keputusan untuk mendaftar di Akademi Seni Atma Rais Awang, Aksara, institusi yang menjadi tempat latihan bagi pujangga muda berbakat. Di sinilah tempat lahirnya legenda-legenda Laga Pujangga termasuk ibunya sendiri. Namun, perjalanan di Aksara bukanlah sesuatu yang mudah. Akademi ini bukan sekadar mengajar teknik menulis pantun, tetapi juga melatih seni bertarung menggunakan pantun sebagai senjata. Para pelajar di sini harus menguasai ilmu lisan, sebuah seni yang mengubah pantun menjadi kekuatan luar biasa, sama ada untuk menyerang, bertahan atau mengawal keadaan di medan pertempuran. Adwa mendapati dirinya bersaing dengan pelajar-pelajar lain yang bukan sahaja berbakat tetapi juga penuh dengan keangkuhan. Antaranya ialah Zafran, seorang pewaris keluarga pujangga terkemuka yang memandang rendah kepada Adwa kerana latar belakang keluarganya yang telah tercemar. Semasa sesi latihan, Adwa mula mengenali beberapa individu yang membantunya menyesuaikan diri. Salah seorang mentornya, Cikgu Labai, seorang tokoh misterius yang memiliki kebijaksanaan mendalam dalam dunia pantun, mengambil Adwa di bawah bimbingannya. Namun, Adwa segera menyedari bahawa akademi ini menyimpan lebih banyak rahsia daripada yang disangka. Selain latihan yang memeritkan, Adwa juga mula menemui manuskrip-manuskrip lama yang mencatat sejarah pertempuran Laga Pujangga. Dalam pencariannya, dia mendapati bahawa ibunya bukan sekadar seorang legenda. Dia memiliki kuasa luar biasa yang jarang dimiliki oleh mana-mana pujangga lain. Namun, di sebalik pencariannya itu, terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kehadiran Adwa di Aksara. Beberapa peristiwa aneh mula berlaku. Biliknya digeledah, kitab-kitab penting hilang secara tiba-tiba dan ada cubaan untuk mencederakannya dalam salah satu sesi latihan. Adwa mula menyedari bahawa terdapat konspirasi besar yang cuba disembunyikan dan dia mungkin berada dalam bahaya lebih besar daripada yang disangkanya. Semakin dalam Adwa menggali misteri Liga Laga Pujangga, semakin banyak rahsia yang terbongkar. Dia mendapati bahawa kehilangan ibunya mungkin bukan sekadar satu tragedi, tetapi sebahagian daripada plot yang lebih besar melibatkan pujangga-pujangga elit dan kuasa yang lebih tinggi.
Di penghujung novel, Adwa berdepan dengan pertarungan pertamanya dalam Liga Laga Pujangga di mana dia harus mempertaruhkan segala yang telah dipelajarinya untuk bertahan. Namun, di saat-saat genting, dia mendapat petunjuk baru tentang lokasi sebenar ibunya. Novel Laga Pujangga karya Osmandin bukan sekadar kisah fantasi yang mengangkat seni pantun sebagai elemen utama, tetapi juga menyampaikan pelbagai nilai murni dan pengajaran yang dapat dihayati oleh pembaca. Antara nilai dan pengajaran yang boleh didapati dalam novel ini ialah: yang pertama, kepentingan warisan budaya. Kita harus menghargai dan pertahankan warisan budaya kita kerana ia melambangkan identiti dan jati diri bangsa. Yang kedua, keberanian dan semangat juang. Dalam hidup kita akan menghadapi cabaran dan ketakutan, tetapi keberanian dan kesungguhan akan membantu kita mengatasi segala halangan. Yang ketiga, kuasa kata-kata dan bahasa. Kata-kata yang baik boleh membangkitkan semangat, manakala kata-kata negatif boleh menyakiti atau merosakkan. Yang keempat, kepentingan persahabatan dan kepercayaan. Sahabat sejati akan sentiasa menyokong dan membantu dalam keadaan susah dan senang. Kita juga perlu berhati-hati dalam memilih kawan. Yang kelima, pencarian identiti dan kepercayaan diri. Mengenali diri sendiri adalah proses yang penting dalam kehidupan. Kita harus percaya pada kebolehan kita dan berusaha untuk menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kebenaran akan mengatasi kepalsuan. Walaupun kebenaran mungkin tersembunyi buat sementara waktu, ia akhirnya akan muncul juga. Kejujuran dan ketulusan adalah nilai yang penting dalam kehidupan. Dari menghargai warisan budaya hingga menghadapi cabaran, kisah ini mengajar kita bahawa kekuatan bukan hanya datang dari kekuasaan fizikal, tetapi juga dari ilmu, kata-kata dan keteguhan hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.